Apa sudah jadi kepada Perikatan Nasional? Lepas seorang letak jawatan. Guys, hari ini kita dikejutkan dengan satu berita yang telah menggegarkan senario politik dekat negara kita apabila pengerusi Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan yang dia bakal berundur sebagai pengerusi PN berkuat kuasa 1 Januari 2026. Akan tetapi pengunduran Muhyiddin Yassin itu tak terhenti dekat situ sebab lepas itu beberapa pemimpin utama bersatu sama ada dekat peringkat negeri ataupun dekat peringkat pusat turut menekan butang mengundurkan diri. Okey, daripada sudut yang positif, ini mungkin memberikan peluang baru kepada Parti Bersatu dan juga Perikatan Nasional untuk membuat branding dengan barisan kepimpinan baru. Akan tetapi kita juga kena ingat bahawa sejarah telah membuktikan apabila sebuah parti politik itu masuk ke fasa kejatuhan, untuk dia naik balik sangat-sangat memakan masa. Itu pun kalau boleh naik lah. Hubungan antara Bersatu dan PAS yang dulu nampak kukuh, sekarang ni makin jelas ada retak lama yang nampaknya kena pendam lah. Isu pengaruh, hala tuju, siapa dominan dan siapa ikut, semua itu menjadi elephant in the room yang akhirnya tak boleh nak disorokkan lagi. Kemelut yang berlaku dekat negeri Perlis cuma satu simptom kepada masalah dalaman yang lebih besar dan juga berlarutan. Okey, yang lebih penting sekali, persoalan paling besar, ini fasa reset ataupun permulaan kepada perpecahan PN. Kalau Bersatu dengan PAS masih boleh cari satu titik kompromi, PN mungkin survive dengan wajah dan juga struktur yang baru. Akan tetapi, kalaulah masing-masing dah pilih haluan sendiri, landscape pembangkang memang bakal akan berubah. Sama ada akan wujud penjajaran baru atau sebahagian pemimpin politik mula menyusup ke konfigurasi kuasa yang sedia ada. Tapi apa pun yang berlaku ini bukanlah setakat drama kecil, tapi satu isyarat bahawa politik pembangkang sedang masuk ke dalam episod baru yang lebih tidak menentu.